kawan-kawan pernah rasa macam ni? Rasa bosan? Rasa mengantuk? Atau rasa kurang berminat dengan cikgu mengajar? Ya kawan-kawan, inilah masalah utama kita. Betul tak? Ini membuatkan saya terfikir. Bukan kekurangan dalam pengajaran guru tersebut. Bagaimanakah cara yang terbaik untuk mengatasi masalah ini? Saksikan penjelasan kami tentang bahan digital memperkasa pendidikan negara. Pendidikan digital merangkumi pembelajaran mengenai pengetahuan, kemahiran dan nilai berkaitan dengan teknologi digital serta pengajaran dan pembelajaran PDP yang menggunakan teknologi digital secara bersepadu, kreatif dan inovatif untuk melahirkan generasi fasih digital. Komputer sebahu bukan dikenali sebagai makmal digital. Classroom merupakan tempat yang mengandungi kelengkapan bahan digital dan lengkap seperti laptop, LCD dan lain-lain. Baiklah kawan-kawan, saya akan menemu ramah 4 orang guru sebahu untuk menjawab topik ini, iaitu Cikgu Farhana, Cikgu Aida, Madam Syahidah dan Madam Ros. Jom kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersama dengan Cikgu Farhana, guru kelas Sekolah Inovatif. Dengan soalan cikgu, kenapa cikgu menggunakan alat digital sedangkan whiteboard kan ada? Saya lebih suka menggunakan alat-alat digital ni sebab saya mengajar prasekolah, kanak-kanak yang berumur 3 dan 6 tahun. Jadi dia lebih suka melihat benda yang berwarna, animasi bergerak, ada muzik. Jadi kanak-kanak lebih interact dengan benda-benda yang macam tu. Terima kasih cikgu atas penerangan cikgu. Okay, sama-sama, mudah-mudahan yang perkongsian ni dapat dimanfaatkan untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama saya dengan Cikgu Aida, guru sains tahun 6 Sekolah Kebangsaan Bertemu. Adakah alat digital ini berguna bagi? Okey, dalam mata pelajaran sains yang kita sudah sedia maklumlah, sains terlalu banyak gambar rajah. Okey, gambar rajah yang perlu murid faham. Jadi melalui video, melalui gambar-gambar yang boleh kita tayangkan, automatik murid lebih memahami dan murid juga lebih berminat untuk belajar dengan lebih terperinci. Jadi objektif pembelajaran yang tercapai itu akan mudah. Terima kasih cikgu atas penerangan cikgu tadi. Okey, sama-sama. Saya berharap sebagai salah seorang guru baru, guru muda, saya tidak menjadikan pendigitalan ini sebagai satu penghalang untuk saya menjadikan aktiviti saya lebih menarik, lebih besar, dan saya juga berharap aktiviti pembelajaran secara digital ini dapat disebarluaskan dan dapat digunakan, dapat diaplikasikan kepada semua guru dalam kelas masing-masing. Terima kasih. Cikgu, kami ada soalan. Mana alat digital yang cikgu guna? Bagi saya, untuk LCD, untuk laptop, harga sebenarnya ikut pilihan kita lah. Kalau kita nak beli yang mahal, kita bayarlah lebih kan. Kalau saya punya ni tak terlalu mahal, tak terlalu mahal. Harga berpatutan lah untuk LCD saya dengan
Ada lagi jenama yang lebih mahal, tapi saya tak ambil lah. Ikut kemampuan saya lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya dengan Madam Rose, guru bahasa Inggeris tahun 4. Madam, kami ada beberapa soalan. Adakah alat digital ini berguna bagi Madam? Ia sangat berguna sebab ia menjimatkan masa saya dan juga saya dapat mempelbagaikan bahan untuk digunakan di kelas dan juga membantu murid-murid saya untuk lebih memahami topik yang akan saya ajar. Terima kasih Madam atas penerangan tadi. Okey, sama-sama. Saya amat berharap agar penggunaan digital ini dapat diperluaskan di kalangan guru untuk memberi lebih pengalaman kepada anak-anak murid ketika di bilik darjah. Besta Madam Ajau. Baiklah, sekian saja daripada saya, Muhammad Safwan, untuk episod kali ini. Bahan digital memperkasa pendidikan negara pasti akan dicapai sepenuhnya demi anak bangsa. Sekian, terima kasih.